Good afternoon my friend. Bukan good afternoon my friend, tengah hari my friend belum lagi petang. Kita road trip lagi hari ini my friend Very good afternoon my friend Kita road trip hari ini my friend. You see di mana kita my friend sekarang masih lagi di Penampang my friend. Penampang. Kita hari ini kita ronda-ronda my friend. Ronda-ronda ke Inanam my friend Inanam melalui Jalan Hikmat. Sebab hari ini saya tengok cuaca dia agak cantik my friend. Ini hari kita boleh look at the sky my friend. Kita look at the sky. Beberapa hari ni look at the sky kita nampak kelabu asap my friend dia punya ni. Tapi kali ni alhamdulillah my friend boleh tengok sendiri cuaca dia. Sekarang cuaca tidak menentu lah my friend. Kalau di Kota Kinabalu hari ini pagi, contoh dia sekarang sudah hampir pukul 12 my friend 11.39 dia panas. Nanti sebelah petang dia akan hujan. I think selalunya lah mungkin dia akan sambut ini Hari Raya Korban my friend. Selalunya macam tu my friend Apabila macam yang sebelum ni pun hari raya, hari ni hari, kalau di Malaysia my friend Hari Raya Korban kalau ikut kalender dia 27, 28 maksudnya hari Rabu dan hari Khamis. Alhamdulillah cantik dia punya view hari ni my friend Ada kawan-kawan bertanya, why you suka ini Penampang? Yes, saya suka Penampang sebab dia tengok dia punya view my friend memang tidak mengecewakan dia punya view my friend Tapi kalau time cuaca cerah my friend tengok sebelah sini sudah ada kelabu-kelabu asap my friend. Tapi I think hari ini kalau sebelah petang tu mungkin my friend sebab dalam beberapa hari ini dia punya rutin my friend sebelah petang dia hujan. Sorry my friend, saya bukan saya bukan boleh atur ini keadaan my friend Ini Tuhan punya kerja my friend Tetapi apa yang keberangkalian dia my friend yang saya boleh cakap dalam beberapa minggu ini dia punya pusingan. Pagi dia hujan, petang dia pagi dia panas, malam dia hujan. Kalau boleh saya cuba tengokkan view di sebelah sini my friend you see. Ini jalan pun I think sudah 2 tahun belum siap-siap my friend. Tapi tak apa my friend, you pun nampak siapa yang pernah tengok saya punya video-video sebelum my friend memang ada peningkatan my friend. Di sini sudah hampir siap sedikit my friend. Kita cuba tengok my friend selepas roundabout. Next time tidak mustahil saya akan buat konten di sini. Kita tunggu dia siap my friend sebab dia punya jalan my friend memang very very cantik my friend. You tengok Okay. Di sini my friend. Bermula dari sini, you see. Wow. Berpaksikan satu rumah di atas bukit. I think saya pun tidak tahu siapa punya my friend berpaksikan rumah yang atas bukit tu my friend. Tengok dia punya ni
Ini look at the sky, my friend. Memang very beautiful, my friend. Kalau sahabat saya daripada luar negara tu, dia akan cakap very spectacular video. Kita punya lidah pun terbelit-belit sebut, my friend. Very spectacular. Tapi inilah kenyataan dia yang ada, my friend. Ini bukan cerita dongeng, my friend. You see ya. Ini bukan cerita dongeng, betul-betul punya cerita hari ni, see ya. Kita slow sikit. Hari ni boleh look at the sky, my friend. Kita boleh tengok atas langit apa ada, my friend. Hari ni dia mix, my friend. Campuran asap, apa nama, bukan asap, my friend. Awan hitam, awan biru, putih, semua ada, my friend. Di sebelah sana tu, my friend, di sebelah bukit tu adalah Gunung Kinabalu. Di laluan inilah selalu saya ni, my friend. You see, kalau bukan you punya luck, mari ini Gunung Kinabalu tidak akan nampak, my friend. Sebab itu kalau mengikut kepercayaan orang Sabah, apabila kita nampak Gunung Kinabalu daripada arah yang jauh, my friend, arah yang jauh, maksudnya kita punya ong sudah mari, my friend. Kita punya ong sudah mari. Kita punya ong sudah mari. Kasih dia chance, my friend. Sebab dia bawa laju, kita bawa slow, my friend. Tapi apa yang saya cakap sebelum ni, my friend, ini adalah kepercayaan etnik di Sabah, my friend. You nampak Gunung Kinabalu daripada lain punya tempat selain daripada Ranau, itu hari you punya ong mari. Sebab bukan senang, my friend. You tengok, you dapat view beribu-ribu kilometer daripada sini, susah, my friend. Dia bergantung kepada cuaca, banyak perkara, my friend. Perkara-perkara juga, my friend. Kita sudah sampai ke hampir sampai ke Jalan Taman Neli, Jalan Nonton, Kolombong, my friend. Saya pun beberapa hari ni saya ada buat konten pasal ini Inanam Pasar, my friend. Inanam Pasar. So hari ni saya sambung lagi, my friend. Saya sambung minta kita punya handphone tidak panas, my friend. Sebab cuaca ni betul-betul panas hari ni, my friend. Very hot. Selalunya apabila dia panas, dia punya wap akan naik ke atas. Kalau ikut sign, my friend. Apabila panas dia berlebihan, dia akan hisap itu air, dia akan naik ke atas. Itu adalah proses sign, my friend. Look at the sky, my friend. Sekarang kita hampir sampai di bulatan SK Kolombong, my friend. Bulatan SK Kolombong, Jalan Nonton. Di sini juga dikenali sebagai jalan jalan pasar. Lorong Pangsapuri pun dia juga, my friend. Di sini sebenarnya ada banyak perumahan elit, my friend. Macam saya cakap tadi, saya pun terlupa mau sebut tadi, my friend. Banyak perumahan elit. Sekarang menunjukkan jam 11.48.
11.48. Nah, ini bulatan. Jangan buat kerja my friend. Kalau time puncak, kalau time pukul 12 lebih, memang jam teruk my friend. Jangan cakap situ, yang saya malas cakap jam teruk. Memang sudah jam my friend. Allahu Akbar. Biasa dah my friend di apa nama, why kenapa tidak bergerak my friend. Dia tidak bergerak my friend. Apa boleh buat dah. Tidak bergerak my friend hari ini. Tidak tahu macam mana my friend. Ya, 11.49. Belum lagi pukul 12 my friend. Belum lagi pukul 12. Baru saya cakap tadi, ini mulut pun masin. Ayah. Tidak mau sebut lagi lah my friend pasal jam. Betul-betul jam my friend. Saya ingat di depan mungkin ada kereta rosak ke dan sebagainya my friend. Sebab di sini adalah laluan ke pasar my friend. Itu satu. Laluan ke pasar, laluan yang sama juga digunakan untuk orang pergi makan tengah hari. Sebab sekarang pun hampir pukul 12 my friend. Pukul 12 dia orang break hour my friend. Dia orang rehat makan lunch time. Tapi hari ini tidak sangka pula my friend. Kalau yang sebelah kanan tu my friend, memang kita tahu yang sebelah kanan ni dia akan jam di bulatan di bulatan SK Kolombong. I think yang kita ni sekarang ni tidak tahu my friend sebab apa. Nanti kita tengok, kita tahu dia punya jawapan my friend. Salah satu perumahan elit sini my friend, Bayu. Dia ada tempat Taman Bayu my friend. Ya. Ni antara satu penempatan yang elit my friend. Bayu Mas. Ya. Ini tempat dia Bayu Mas. Next time kita review dia my friend. Sebagai makluman juga, kalau siapa yang baru mengenali saya punya channel, saya sebenarnya banyak tertumpu kepada road trip, review tempat-tempat yang menarik my friend. Bagi contoh macam ni my friend. Tidak dinafikan my friend, lain tempat lain dia punya kesesakan, tapi ini versi Kota Kinabalu my friend. Inanam Kota Kinabalu. Dia macam ni my friend. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, India, daripada Maroko, dia orang punya kesesakan dia orang lain sedikit my friend. Dia orang pun ada peak hour di my friend, waktu-waktu puncak. Tapi kadang susah juga mau cakap my friend. Kalau macam contoh macam ni pukul 12, tapi memang betul lah pukul 12 dia orang tengah lunch time, makan tengah hari. Mana lagi budak sekolah dan sebagainya friend. Tapi kan ada masa-masa dia jalan jadi lancar my friend. Faktor kenderaan, maksud dia kenderaan rosak ke,
masalah yang tidak dapat dielakkan. Itu mungkin salah satu faktor juga, my friend. Sebab di depan sini dia ada satu di penghujung dia adalah pasar Inanam. Yang ada pun di depan ada lagi satu Inanam Capital, my friend. Nama dia saja Inanam Capital. Inanam Capital, my friend. I think tadi pukul 11 lebih. Saya ingat sudah 11 minit, my friend. Tengok di sini saja 11 minit. Tapi apa boleh buat lah, my friend. Macam saya cakap daripada awal road trip, yang sebelum ini, apabila kita berada di jalan raya, kita kena bersedia. Salah satu dia adalah kesesakan lalu lintas. Kita kena bersedia dari segi kesesakan. Yang paling utama adalah kita kena bersedia dari segi pengawalan emosi, my friend. Sekarang tidak nafikan kita punya mood bawa kenderaan ni, my friend, tidak menentu. Dia melibatkan emosi. Apatah lagi jalan sesak sebegini, my friend. Dia okey juga, dia slow sedikit, my friend. Saya boleh cerita sedikit pasal ni. Ini dia sini macam-macam jenis kilang, my friend. Kilang jentera berat, kilang mi, kilang kasut, safety, macam-macam ada, my friend, di Inanam. Sebab itu orang cakap Inanam adalah kawasan perindustrian, my friend. See, tengok lori sebelah kanan. Tapi yang saya jadi tanda tanya, jadi why dia sesak tadi. Baru saya ingat, my friend. Ini satu bulatan, okey, yang dari sebelah sana, my friend, daripada Inanam Capital yang sebelah kiri itu, dia orang pun tengah berebut masuk ini bulatan, my friend. Yang saya sebut tadi Inanam Capital sebelah kiri, my friend. Sebelah kiri Inanam Capital. Dia ada pembahagian kawasan, my friend. Yang sebelah kiri ni Inanam Capital. Yang sebelah depan itu adalah, ini sekarang jalan utama dia adalah jalan pasar, man. Laluan utama ke jalan pasar. Kalau kita tengok bangunan yang tinggi tu, my friend, bangunan tinggi itu adalah Hotel Inanam, my friend. Nampak ini bangunan, you sudah tahu kalau orang biasa di sini, my friend. Itu bangunan tinggi adalah Hotel Inanam. Sebelah kanan tu dia cantik pula tempat dia, my friend. Sebelah kanan tu cantik pula dia orang bawa. Smooth saja, my friend. Padahal sana sekolah. Saya ingat tadi
jam adalah disebabkan oleh kenderaan jentera berat tadi, my friend. Tengok tadi 3-4. Oh wow, di depan kita pun ada, I think tiga juga. Cepat. Di jalan raya beginilah, my friend. Ada masa kita kena bagi jalan, ada masa kita kena minta jalan. So dia punya ni senang saja. Ada masa kita memberi jalan dan kita yang minta jalan. Kena bertolak ansur, my friend. Sebab yang pengguna jalan ni, my friend, bukan semua yang lurus. Ada yang, maksud saya, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Macam-macam dia punya tujuan. Tujuan dia tidak sama, my friend. Okay, kita sudah hampir sampai ke destinasi, my friend. Alhamdulillah hari ni kita punya tahap kepanasan dia tidak begitu ni, my friend. Tidak begitu panas, my friend. Sebab I think hampir 20 minit lebih, my friend. 20 minit lebih kita 20 minit lebih kita bawa ke kita punya, I think 20 minit lebih lah, my friend. I think beberapa hari yang lepas saya ada buat satu konten daripada sini, my friend. Satu video saya viewkan daripada sini. Ini adalah Inanam, my friend. Inanam Pasar, boleh juga dikategorikan Inanam Utara, my friend. Inanam Utara. Okay, kita sudah hampir sampai ke destinasi, my friend. Ini belum berapa jam lagi, my friend. Selalunya tempat ni, my friend, tiada ampun, my friend. Memang tiada ampun. Tapi hari ini tidaklah begitu teruk sangat. So alhamdulillah kita hampir sampai ke destinasi, my friend. Ini view daripada ni, my friend. Daripada Inanam. Di sebelah sini ni Inanam. Kalau kita terus dia akan tembus ke Inanam Taipan, my friend. Di apa nama, ada yang warna biru di depan sana, seberang sana lagi, my friend. Sebelum ni pun saya ada buat video, itu dipanggil Inanam Taipan. So kita ada sedikit urusan di sebelah sini, my friend. So ada urusan, kebetulan hari ini ada urusan, my friend. Allahu Akbar. Akhirnya, my friend, selamat sampai, my friend. Tapi ini parking tidak cantik, my friend. Kita kasih cantik dulu, my friend. Bagus, kita pergi sini lah, my friend.
Tapi tu orang sudah makan. Dia sudah makan parking lah my friend, sini sajalah. Okay. Okay my friend, have a nice day. Kita sudah sampai ke destinasi. Nanti kita sambung lagi my friend. Have a nice day. Thank you very much for coming my friend.